Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat social eksperimen. Wow, hari ni kita ada tetamu istimewa tau. Kita tak kesorangan, kita panggil Sis Wilda. Masya Allah. Korang, kita nak buat social eksperimen apa ni Wilda? Kita nak buat social eksperimen. Kakak tu dia marah adik. Lepas tu macam marah-marah. Marah-marah? Dia tinggalkan je korang. So kita tengok orang nak tengok kata macam rakyat-rakyat Malaysia lah. Dia concern tak dengan kita ni? Macam kita ni apa dia tak tahu. Kakak yang memarahi adik dia lalu tinggalkan je macam tu. Okay, so kita tengok reaction orang-orang Malaysia. Tu je lah kerja kau. Nangis. Tangan kau balik sendiri. Abut dah kau kan. Ni menampak lah aku tengok muka kau ni. Kau balik sendiri naik Grab. Kau balik sendiri naik Grab. Aku nampak muka kau. Tak payah nak nangis. Kau nangis kau tinggal sini. So sekarang kita dah sampai dekat Pasaraya CS bersama Wilda. Kita nak buatlah kita punya konten untuk social experiment. Ni Wilda ni pandai nangis ke? Tak tanya. Ni kalau kita marah awak pandai nangis ke? By the way, saya pun tak pandai marah orang. Kalau saya marah orang, saya yang nangis. Saya tak pernah marah orang, tapi kita cubalah. Kita cuba. Wilda tak pandai nangis, saya pun tak pandai marah. Tapi kita cuba, ya sis? Okay, jom. Macam mana ni Wilda? Boleh ke ni? Orang percaya ke tak ni? Takut tergelak aja ni. Takut tergelak guys. Saya ni tak pernah serius. Kita berdua ni kacit for life. Lah. Okay. Tadi pun Wilda dah cakap kita kena perkacipan. Dia dekat belah mana? Buat sebelah dia lah, betul-betul sebelah dia. Nak makan apa? Kak, nak main tu boleh? Benda ni kau dah besar dah, nak main ni buat apa? Kau kan dah besar. Kau tengoklah badan kau macam mana. Ni budak apa? Ni budak 2 tahun, setahun. Kalau tak main tu, nak aiskrim juga boleh? Apa benda kau ni? Nak aiskrim lah, nak main ni lah. Kau ni banyak cekadak lah kau ni. Nak aiskrim? Kau tak cukup ke nak makan aiskrim kat rumah? Pagi-pagi makan aiskrim. Nangis. Tu je lah kerja kau. Nangis. Tangan kau balik sendiri. Abut dah kau kan. We'll get them next time. Ada orang datang tapi tadi okey lah kat aku kan. Orang marah dia pergi senyum. Tengah jumpa tu tadi. Aduh, aku yang macam malunya lah. Jadi kenapa dia senyum? Okay, so untuk first gagal. Jom kita pergi cari orang yang seterusnya. Okay, jom. Sekarang muka kita dah busuk tak, boleh tak? So kita dah jadi kita dah viral jadi perempuan jahat. Orang tu tak datang kat awak ke? Tak ada. Tapi tadi ada lah macam orang tu duk tengok-tengok tapi lalu je. Duduk situ. Aduh, panasnya. Nak sesuatu. Apa kau ni?
duduk je, bukan nak air jus pun. Boleh ke lepas ni nak shopping? Shopping apa? Kau nak shopping apa? Kau ni baju cekadak lah. Aku bawa kau ni sebab mak kau suruh. Aku cakap sikit je kan, kenapa nangis? Kenapa kau nak nangis? Kenapa kau gembeng sangat? Kau kan dah besar. Manjulah kau ni. Aku yang serabut tu tak? Dah aku penat. Kau nangis kau nangis. Kau nangis aku tinggal kau tau. Menyampahlah aku dengan kau ni. Kau balik sendirilah naik Grab. Balik sendiri. Tak boleh. Tak boleh. Kopi ke coklat? Tak apa, betul. Duduk mana? Dekat Raya Beli. Oh, sini je lah. Siapa? Itu Kontaknya apa? Tengah buat konten guys. Ya Allah, hai aku ni jadi perempuan jahat tau. Aku tengah marah budak. Tapi aku tak pernah marah, sumpah aku tak pernah marah. Aku datang. Sekarang aku nak sebut. Akak tadi ada tanya ni ke Wilda ke? Ada tanya kita tengah buat, sebenarnya kita tengah buat konten social experiment. Kita nak tengok lah concern tak pasal budak ni, macam kalau dia kena marah dalam public kan. Macam tu. So apa ni, so akak dah concern kan, kita nak bagi hadiah lah tudung. Terima kasih. Hijab Galeria kenal tak? Kenal. Hijab Galeria lah. Tudung hijab Galeria. Kita kat Hijab Galeria lah. Kalau nak datang butik kita dekat Bandar Seri Putra Bangi Selangor lah. Okay, terima kasih tau sebab dia pun malu-malu ni. Terima kasih. Okay, so first content kita dah settle. Jom kita tukar baju. Hai, so saya dah tukar outfit yang kedua. So Wilda, kita dah ready untuk next terjah. Siapa yang concern pasal Wilda ni, pasal budak kecil ni? Ada tak yang tu? dalam ke? Wilda Kalau tak ada kat luar lah. Okay, contoh Wilda nak gula-gula, nak candy. Lepas tu kata, kau ni kenapa nak kena candy kau ni? Iyalah. Jom. Penat dah. Mana aku ni? Pagi nak makan ice cream sebenarnya. Kau ni sabut lah. Tadi kau nak ikut, kau dah janji kan tak nak apa-apa kan? Tadi kau dah janji kau tak nak apa-apa. Kau nak ikut aku je. Aku penat tau. Aku buat kerja lepas ni.
nak ikut. Lepas tu kau kena nak balik. Aku kan lempang kau kan. Kau jangan ngada aku tinggal kau kat sini. Kau cakap lagi sekali aku tinggal kau. Kau nangis. Ya, aku cakap aku tak suka kau nangis kan? Aku lempang kau orang. Kau nangis kat sini, aku tinggal kau. Biar menampak lah aku tengok muka kau ni. Kau balik sendiri naik Grab. Kau balik sendiri naik Grab. Aku menampak muka kau. Kakak. Just out. We'll get them next time. Oh, duduk betul-betul tu. Oh, duduk betul pakcik. Betul pakcik. Ya. Kita tunggu apa? Aku ni lah tengah buat kerja. Apa kau ni? Untuk lah. Untuk. Kau buat apa? Kau kata kau nak ikut aku kan tadi kan? Tak payahlah. Tadi kau kata kau nak ikut. Lepas tu aku dah bawa engkau. Kau pula banyak songeh. Aku tinggal kau kat sini kan. Kau tak payahlah buat muka macam tu. Kau buat muka macam ni lah. Aku lempang muka kau. Tak payah. Kau tak payah nak buat muka sememeh macam ni. Tadi kau cakap kau nak ikut aku kan? Kau nampak lah tu muka kau ni. Aku nak bawa kau. Serabut lah otak aku. Tadi kau nak minta aiskrim lah apalah. Kau ni dah besar nak minta aiskrim. Apa pagi-pagi macam ni? Tak payah tak payah buat muka macam ni. Aku tampi je, aku lampang orang kau. Tunggu macam ni. Tak, kau nak tinggal sini ke? Kau balik sendiri Nampak aku tengok muka kau. Balik sendiri. Kakak. Ada kat rumah. Dekat sini ya. Kau naik balik naik apa? Tadi naik kereta. Ni dia suruh balik jalan kaki. Cepat. Tak apa, tak apa. Ambil lah. Tak apa. Satu lah. Terima kasih. Jauh tarik. Jom. Cepat cik tu. Jom. Pakcik tu lagi duduk. Pulang balik. Okay. Assalamualaikum. Salam. Tadi ni pakcik tolong ni
Tolong dia ke? Kita orang tengah buat social experiment sebenarnya. Tengok siapa yang concern pasal dia. So pulang balik duit. Tengok tak? Pulang balik kita. Siapa saya bagi sedekah? Lepas tu kita nak bagi hadiah lah sebab pakcik bagi tolong dia kan. So kita nak bagi hadiah. So ni bolehlah nanti bagi isteri pakcik. Bagi hadiah. Tudung. Tudung. So boleh bagilah isteri pakcik ke anak pakcik ke. Terima kasih tahu sebab jadi orang baik. Sama. Saja je gurau-gurau. Okey. Masya Allah. Okay, dah settle untuk yang kedua. Okay, so lakonan Wilda semakin membaik walaupun suara dia macam suara nyamuk. Ya Allah. Dia tak tolak weh, dia memang ambil. Dia memang ambil weh. Payment tolak payment. Aduh, penatnya. Nak beli air jus boleh? Kenapa? Kan nak duduk je. Penat lah. Kau tadi kau nak aiskrim kan? Kau nak aiskrim lah. Kau nak Izu sok tampang pun dah. Dah memang ada Kau nak ikut aku je kan? Nak balik. Hah? Aku nak balik. Kau nak balik? Tadi kau kata kau nak ikut aku. Kan aku dah lempang ke kau. Kau nak nangis kat sini memang aku tinggal lah. Tadi kau nak ikut aku. Lepas tu kau nak balik. Tampok pun kau. Kenapa bangun pagi-pagi ni tak pergi petang tu? Kau pagi-pagi lah. Aku kerja banyak. Kau tu petang. Kau tu kena sekolah pun. Kau jangan aku lempang pun kau. Kenapa lah aku buat bawa kau ni? Kau tadi aku nak pergi seorang kau ikut. Lepas tu sekarang ni kau pula nak wajib sekadar. Kau nangis sekejap. Sekejap kau. Nangis. Memang kau tinggal. Dah, tinggal sini. Sabut aku. Just out. We'll get them next time. Nak aiskrim. Kau nak aiskrim apa? Kau ni tadi kau dah janji dengan aku kan? Kau tak nak minta apa-apa. Kau nak ikut je kan? Aku malas bawa kau macam ni lah. Kau nak aiskrim lah, nak apalah. Tabut lah aku. Pagi-pagi makan aiskrim mudanya. Aku nak balik. Tak balik apa kau ni? Kau tadi kau dah janji dengan aku. Kau nak ikut. Aku kata tak payah kau kata nak ikut. Aku tinggal kau kat sini, balik sendiri naik Grab. Mana reti? Tak pandai kau lah. Aku sabut dengan kau. Kau banyak cakap memang aku tinggal. Tak payah nak nangis. Kau nangis kau tinggal sini. Aku minta reti.
Kat mana? Dekat Bangi Avenue. Bangi bini. Oh, ala dekat. Nak naik dengan makcik ke? Dekat. Tak. Kira mana cukup tu? Betul. Cukup kok kalau Bangi bini dekat sini kan? Ada kan? Tak adalah nak kena tunggu dia. Kaca tu takut-takut kau. Sila boleh sekali. Dapat. Adik comel. Assalamualaikum. Tadi kita tak ada saja je buat social eksperimen. Nak tengok orang concern tak pasal adik ni kalau kena marah. So tadi acik ada tanya dia ke? Tak ada lah kita nak balik bagi bini. Tak ada tanya apa-apa. Bagi balik. Tak apa balik. Saja je. Kita tulis dia tak apa saja. Aku faham. Cakap memang macam tu. Kalau- Ajar adik. Tak, tadi saja je buat konten untuk nak buat concern lah. Rakyat Malaysia concern tak pasal kalau orang marah dalam public. So, Tak apa, ambil dia tanya. Okay. Kita boleh saja. Masya-Allah. Terima kasih tau sebab dah ni akan saja. Tak apa. Sebab dia cakap takkan ditinggalkan. Datang balik aku cakap takkan tinggal dik. Aku cakap macam tu adik. sebab Mana boleh tinggalkan adik. betul lah saja. Adik. Adik musuh. Betul. So kalau sebab apa ni dah baik kan kita bagi hadiah lah. Bagi tudung. Alah, bagi tudung. Kena hijab geria ke? Boleh je kalau Acik pakai boleh pakai kalau nak bagi anak-anak ke kan. Terima kasih. Terima kasih sebab dah jadi orang baik. Terima kasih Acik. Salam. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita dah settle dah Wilda untuk kita punya social experiment. So korang memang ternyata lah rakyat Malaysia ni memang concern lah dengan orang kata sekeliling ya. Tadi pun walaupun Wilda ni malu-malu kan nak menitis air mata tapi boleh lah. So apa lagi konten yang kita nak buat? So kalau siapa-siapa yang belum subscribe, korang boleh subscribe dulu, okay, dan follow kita punya TikTok Hijab Galeria Empire Tudung Labuh. Okay? Untuk tudung yang Wilda pakai ni pun dari Hijab Galeria, untuk yang saya pakai pun dari Hijab Galeria. Korang kita jumpa next content. Bye bye. Assalamualaikum.